Semua boleh berhenti sekejap tak? Tahun ni pihak syarikat bagi cuti raya seminggu dan ada bonus raya untuk semua. Bolehlah balik kampung lama sikit tahun ni. Itulah, terdapat part cuti lama ni bolehlah kena dapat puas-puas. Tahun ni kau balik mana? Tahun ni turn bini aku bro. Assalamualaikum. Ayah dah balik. Abang ada berita gembira. Office bagi cuti raya seminggu dan ada bonus raya. Maknanya kita boleh balik kampung tahun ni? Esok kita gerak balik kampung. Wah, banyaknya barang. Kita kan balik kampung seminggu. Memang banyaklah barang. Kalau ikut Umi kamu tu, mau satu rumah pun boleh ikut sekali tau. Haruslah. Bukan selalu pun kita balik kampung lama macam ni. Yang ni penting, kena bawa. Bantal tu pun nak ikut sekali ke? Nanti tidur rumah Tok tak ada bantal ni tak boleh tidur. Yelah, bawa lah. Jom, kita gerak sekarang. Kalau tak sampai lambat lah kita kat kampung nanti. Ayah teruknya jam ni. Biasalah tu, semua orang nak balik kampung. Kenapa semua balik hari ni? Sebab semua orang fikir benda yang sama. Macam tahun lepas juga. Tapi seronok juga tengok suasana macam ni. Apa yang seronoknya sayang? Yelah, semua orang nak jumpa keluarga. Ayah kita sempat sampai sebelum berbuka tak? InsyaAllah sempat, asalkan tak berhenti lama sangat. Kalau tak sempat pun kita berbuka dalam kereta dulu. Tok Wan! Alah, cucu Tok dah sampai. Lama tak jumpa cutok ni. Sampai juga korang. Ayah ingat sampai lambat lagi. Jalan jam sikit tadi ayah. Tapi sempat juga sampai sebelum berbuka. Kadang kita ingat yang kita cari setiap hari itu rezeki, kerja, duit dan kejayaan. Tapi bila duduk semeja begini, baru kita sedar yang paling mahal sebenarnya masa bersama keluarga.